Baik, kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Saya nak betulkan tadi, maafkan saya ya. Kita akan bersama dengan seorang tetamu. Tajuknya adalah KLAP, Perkukuh Peranan dalam Pengurusan Pekerja Binaan Asing Mahir. Dan bagi membicarakan mengenai tajuk kita pada ketika ini, kita akan bersama dengan Datuk Abdul Rafiq Abdul Rajiz. Beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Construction Labour Exchange Centre Berhad atau singkatannya KLAP. Okey, Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Datuk dengar tak tadi tu topik yang kami bincangkan? Memang sangat menarik lah tadi. Menarik kan? Kita ambil yang baik je lah sebagai panduan. Betul. Okey Datuk, boleh terangkan sedikit kepada penonton mungkin. Apakah yang dimaksudkan dengan KLAP ini? Saya tahu singkatannya adalah singkatan kepada Construction Labour Exchange Centre Berhad. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami apa dari segi operasinya. Bagaimana Datuk? Silakan. Okey, terima kasih. Pertama sekali KLAP ni singkatannya ni daripada Construction Labour Exchange Centre Berhad. Kalau kita tengok Exchange Centre, sebenarnya exchange ni pusat pertukaran. Jadi tugas kami sebenarnya membawa masuk pekerja asing di dalam daripada negara sumber, bawa masuk ke dalam Malaysia untuk dibekalkan kepada semua kontraktor. Jadi tapi tugas kita ni bukannya buat masuk beramai-ramai, sangat ramailah. Jadi kita kata exchange center. Maksudnya bila dah habis satu projek, kita bagi kepada yang lain tanpa membawa masuk yang ramai. Itu yang dikatakan labor exchange lah. Dan KLAP ni sebenarnya sebuah anak syarikat CIDB, diletakkan di bawah Kementerian Kerja Raya. Itu sebab sikit mengenai KLAP lah. So dah hampir 22 tahun kita beroperasi, alhamdulillah sehingga ke hari ini. Baik, mungkin boleh kongsikan juga Datuk Rafiq tentang tanggungjawab KLAP dalam menguruskan pengambilan pekerja binaan asing dari negara sumber. Contohnya mungkin dari segi servis ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh KLAP sendiri. Okey, sebenarnya KLAP ini telah diberi mandat oleh kerajaan sejak 22 tahun yang dulu, iaitu menguruskan pekerja-pekerja binaan di bawah 100 orang. Tapi bukan saja di bawah 100 orang, tapi 100 ke atas pun kita boleh uruskan. So daripada sepanjang tahun 22 tahun kita dah beroperasi, kita dah menguruskan hampir dekat 230,000 pekerja asing. Ini semua negara, 14 negara sumber lah. Tetapi baru-baru ini pada tahun 2023 kerajaan membekukan pengambilan pekerja asing. Tapi alhamdulillah bila kita punya track record bagus, jadi kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia ataupun ke SUMA memberi kita satu mandat baru, iaitu hari itu ada lebih kurang 8,000 pekerja asing di dalam warga Bangladesh yang terperangkat. Diorang dah beli etiket dan sebagainya, tiket penerbangan. Tapi tiba-tiba bila kerajaan terkandas. Jadi kerajaan tengok bila kita punya PMX pergi ke Bangladesh, diorang minta kita bantu pekerja-pekerja ni. Kita pun kesianlah, diorang dah ready nak fly, nak bekerja. Tiba-tiba tersangkut. Jadi inilah tugas kami sekarang ini, diberikan mandat sehingga akhir tahun ini untuk kita menguruskan kemasukan tetapi secara sistematik dan efisien. Kita tak nak sembrono je masuk. Jadi kita bawa masuk ni pekerja-pekerja yang telah dilatih di negara sumber. Contohnya mereka ikat bata, mereka ini plaster dan sebagainya. Ini yang kita nak bawa masuk. Sebab kita tak nak nanti persepsi negatif di luar sana. Jadi kita bawa masuk mengikut keperluan semasa dan mengikut kriteria iaitu yang mereka dah mahir. Ini yang kita buat sekarang ni lah. Dan Datuk, mungkin kita nak penerangan daripada Datuk. Kita bercakap tentang KLAP ini memantau pemantuhan majikan terhadap peraturan perumahan dan juga kebajikan bekerja. Bagaimana aspek-aspek ini saling terhubung kait antara satu sama lain? Jadi kalau kita kata pekerja asing ni, dia banyak akta lah. Dia ada akta kerja 1955, kita ada akta penempatan, akta 446. Yang paling penting adalah akta CIDB, iaitu akta 520. Jadi bila kita kata ni, sebelum kita menyerahkan pekerja tersebut nak dibawa masuk, kita dah tengok balik kontraktor ni. Kamu dah ada tempat tinggal yang diwartakan sebagai akta 446 dan juga mereka ada tak back record pembayaran gaji dan sebagainya. Jadi kita itu yang kita pantau dan kita memastikan pekerja yang mahir ni, yang dah lulus akreditasi ujian ni, dibawa masuk. Jadi ini semua diambil kira dalam memastikan kesinambungan akta-akta itu berkait rapat antara satu sama lain. Okey, saya pasti ramai syarikat ataupun majikan di luar sana yang memang berhasrat ataupun berminat untuk mendapatkan pekerja atau warga asing untuk bekerja dari sektor binaan itu sendiri. Mungkin Datuk boleh kongsikan prosedur ataupun syarat utama yang perlu dipenuhi oleh majikan-majikan ni dalam pengambilan pekerja asing. Okey, syarat utama kalau kita tengok pastinya dia mesti mempunyai projek melebihi 6 bulan. Kalau ada projek singkat tak boleh lah. So yang keduanya sekali dia mesti mempunyai keuangan yang kukuh. Sehari kan kita buat masuk tiba-tiba tak boleh bayar gaji, ini masalah kan.
Dan jadi kita juga dia mesti bebas daripada disenarai hitam oleh CIDB dan sebagainya. Ini adalah kriteria utama dan juga yang paling penting juga dia mempunyai penempatan. Kita tak nak penempatan yang macam rumah kongsi, rumah kotai dan sebagainya. Kan bersepah-sepah, tak elok dan sebagainya. Kita nak pastikan majikan ini mempunyai penempatan yang orang kata kondusif lah dan selesa. Itu yang syarat wajib yang kita tetapkan. Okey. Datuk, mungkin sedikit penjelasan daripada Datuk juga mengenai sijil kompetensi kemahiran pekerja atau singkatannya SKKP. Mungkin apakah tujuan ia dilaksanakan dan bagaimana mungkin melalui program ini ia dapat membantu meningkatkan kemahiran dan juga produktiviti di tapak pembinaan itu sendiri. Bila saya cakap tadi tu kita sedang membuat satu mandat yang baru. Jadi maknanya kita akan pastikan semua pekerja yang nak masuk ni dah diakredit, dah diakreditasi mengikut kemahiran. Dan juga untuk makluman, kita ada hampir lebih kurang 600,000 pekerja asing binaan yang sedang bekerja sekarang ni. Dan kita nak memastikan kalau boleh dalam masa 3 tahun akan datang, semuanya mereka mempunyai akreditasi. Sebab apa? Kita beli rumah bukannya 50,000, kita kurang-kurang beli 300,000. Apabila dah beli rumah, tengok-tengok sana rosak, sini crack dan sebagainya. Ini yang kita tak nak. Dan secara tak langsung dengan cara ini dapat meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan kualiti pembinaan dan juga memberi pengguna yang pembeli rumah ataupun dan sebagainya, bangunan sebagainya berpuas hati dengan kualiti yang dibuat oleh pekerja-pekerja tersebut. Sebab kalau kita ada bahan yang bagus saja tapi orang yang buat tak bagus, tak guna juga. Betul tak? Jadi kita nak dua-dua ni seiring. Jadi saya baru faham tentang kad hijau sebenarnya. Ianya sangat penting pada sektor pembinaan, khususnya kepada warga asing lah yang nak bekerja dalam sektor pembinaan di Malaysia ni. Mungkin boleh Datuk kongsikan bagaimana kad hijau ataupun e-wages ni saling berkait dengan pengurusan tenaga kerja industri pembinaan. Soalan ni sangat baik dan kebetulan saya pun bawa juga kad hijau ni. Nak tengok juga adakah betul-betul warna hijau. Ini memang kali hijau lah kad ni kan. Memang kad ini kad hijau dan insya-Allah akan dilancarkan pada 4 Disember tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kerja Raya. Kita akan launch sebab dalam ni kalau kita tengok dia mempunyai ciri-ciri chip dan keselamatan dan juga kita boleh membuat pembayaran gaji melalui kad ni. Sebab biasanya pekerja asing ni dia nak buka bank account agak susah. Jadi dengan cara ini kita boleh memantau pengaliran wang keluar masuk dan pekerja itu sendiri kalau dia nak sekarang tak payah perlu bayar cash lah. Dia boleh pergi kepada contoh kata nak pergi kedai runcit, nak isi minyak dan sebagainya, dia bertindak sebagai e-wallet. Yang paling penting apa yang kita buat ialah untuk memastikan pekerja-pekerja ini menerima gaji yang telah ditetapkan. Sebagai contoh RM1,700 gaji minimum dia ditetapkan. Dan sebelum 7 hari bulan dia kena bayar gaji. Jadi menjadikan suasana yang harmoni, kerajaan juga dapat melihat pengaliran wang kerja masuk dan pekerja itu sendiri terjamin. Dan kontraktor juga kalau besok dia kata tak ada aduan bayar gaji dan sebagainya, kad ini dah membuktikan bahawasanya kamu dibayar gaji dan sebagainya. Selama ni tak ada. So alhamdulillah cuma sektor pembinaan yang di bawah CIDB yang kita make sure benda ni adalah sebenarnya. Adakah kad tu memang berfungsi sama macam kad yang kita guna debit card? Betul. Tapi dia lebih sebab dia ada apps lagi. So dalam situ dia ada boleh memantau site attendance. Kalau kita sekarang ni pakai cap jari dan sebagainya, dengan melalui kad tersebut kita rangkumkan sekali. Maknanya kita pihak kontraktor, site supervisor sebagainya boleh memantau dia keluar masuk dan sebagainya, keberadaan mereka. Jadi memudahkan lah. Jadi kita rangkumkan dan insya-Allah pada 4 Disember nanti kita akan launching untuk oleh Yang Amat Berhormat. Lebih senang kan, lebih efisien, orang kata teratur dan juga sistematik. Siapa yang punya idea tu memang benar sekali. Maknanya dia memudahkan sebenarnya. Datuk, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perancangan kita pada pagi ini, mungkin apakah langkah seterusnya yang akan dilakukan oleh CLAP sendiri? What's your next move after this? Apa move saya sebenarnya yang pertama sekali saya nak memohon semua pada pihak kontraktor pertama sekalinya kita nak memastikan yang 600 pekerja asing ni kontraktor ini pastikan mereka diakreditasi. Dia benda ni tak boleh buat satu way saja, mesti dua way. Maknanya kita pun bantu dan kontraktor juga memberi maklum balas yang baik. Dan kedua sekali pada cakap tadi tu kad hijau ni make sure semua pekerjanya adalah kan. Ini matlamatnya sebab apa? Yang paling pentingnya bila dah ada semua elemen-elemen ni kita pun merasa kita penduduk Malaysia terjamin lah sebab kita tahu. Dan matlamat kita lah besok satu hari nanti mungkin dalam masa 3 tahun akan datang semua pekerja asing ni memakai satu uniform yang sama.
Jadi kita kenal pastilah rakyat tempatan, yang ini adalah warga asing yang bekerja di dalam sektor pembinaan. Kita try nak menjernihkan balik suasana pekerja asing yang biasanya negatif, kita nak try positifkan vibe tersebut. Itu hasrat saya lah. Baik, satu penjelasan yang cukup bagus dan juga satu pengetahuan baru. Maknanya lepas ni kalau kita tiba-tiba lah ternampak warga asing keluarkan kad hijau tu, okey, ini bukan parti ya. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Rafiq Abdul Rajiz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Construction Labour Exchange Center Berhad ataupun CLAP. Terima kasih Datuk kerana bersama kami. Ada rezeki dan ruang kita jumpa lagi Datuk. Menarik sebenarnya. Banyak lagi nak kupas dah sebenarnya, tapi sebab masanya singkat, mungkin di masa akan datang kita akan kupas lebih detail lagi insya-Allah. Okey. Baik, kita dah sampai di penghujungnya. Betul. Hari ni hyper hari ni. Baik. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak atas perhatian anda dari awal rancangan sampailah lah ni sekejap je masa berlalu. Tak sedar 1 jam dah kita bersiaran. Jangan gaduh-gaduh ya. Jangan gaduh jangan emosi pagi-pagi. Esok lusa kita cuti. Mungkin kita boleh jumpa nanti di Putrajaya. Cik boleh datang juga. Betul. Okey. Terima kasih kepada anda kerana kesudian menonton kami di Apa Khabar Malaysia. Sebab kita menghargai penonton. Banyak kali dah kami cakap terima kasih. Selamat berhujung minggu. Jaga diri semua. Saya Zahra Rashid. Saya Syedia undur kalian. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.